Ramai yang tak tahu item paling kecil yang boleh dikeluarkan dari account Gap berapa gram. Kalau dari app, item paling kecil ialah 0.5 gram. Dan kalau keluarkan melalui ATM machine, boleh keluar sekecil 0.25 gram. Tapi saya tak galakkan untuk keluarkan item emas macam 0.25 gram atau 0.5 gram sebab tak sesuai untuk pelaburan. Ia lebih sesuai untuk hadiah, cenderahati atau koleksi peribadi. Kalau matlamat anda untuk kumpul emas sebagai simpanan atau pelaburan, lebih baik simpan dan kumpul sikit-sikit dalam akaun Gap dulu. Kemudian boleh keluarkan dalam saiz lebih besar. Contohnya 5 gram atau 1 dinar atau 10 gram. Makin besar item, makin rendah kos premium dan makin untung bila jual balik. Bagi yang nak mulakan simpanan emas, boleh klik link di bio atau isi beg biru, saya bantu sebaiknya. Boleh juga refer pin video cara daftar akaun. Nak tahu tentang simpanan emas, boleh terus follow saya.